Hi, welcome back to my channel. Hari ni kita dah check out, kita nak pergi lunch dekat Lemuni. Jom kita layan. Sekarang ni nak duduk sini ni, duduk ni sebelah ni. Kita orang pernah glamping kat sini. Ni? Kan, tu ni. Ha ni. Ni sebelah ni. Ni dulu glamping kan. Kau tengok dia apa sekarang. Oh, nak ribut janam. No. Turn left. Okay guys, kita nak pergi lunch. So, dekat Lemuni Orchard Villa Janda Baik. Kita tengok Oh, cantik no. Cantik. Assalamualaikum. Tengok. Ada booking. Video je. Ni buffet ni kita kena ambil sendiri ke macam mana? Ya. Oh, buffet sekarang tak hidang. Dia rangkul sama dengan ulam je yang kena ambil sendiri. Oh, kat sini lah. Wow, baru dah. Dah lain dah. Tengok. Oh, tak ada apa, belum lagi. Oh, kerabu dengan ulam je. Kerabu dengan ulam ya, boleh datang ambil kat bawah. Tengok tu. Nama apa tadi? Bagi sesiapa yang gemar makan ulam, sesuai lah. Ada a few jenis ulam. 6 pack. Sambal belacan, kerabu. Pukul 1. Ada tak? Nak tengok receipt ke macam mana? Okey, kuih muih ni pula sebiji 50 sen. Boleh add on kalau you all minat. Oh, yang tu bawah rumah tu. Boleh? Boleh. Kan. Wow, important. Tengok ni, smart pisang. Dia dah jual dah sekarang. Dulu mana ada ni. Wah, cantik. Very nice. Ni bubur pulut hitam ni, tak salah ni. Ni apa ni Ran? Kopi tanah. Oh, kopi tanah. Dia Wow. kopi kampung tapi kita tanah dalam ni. Oh, very nice. Ni plain water. Kita ambil kat sini. Ni dia jual apa ni? Kudapan tapi tak ada benda. Belum start lagi kot. Good. Ni ada goreng pisang ke apa benda ni adik? Jual apa ni? Ada goreng pisang, pengat pisang. Oh, pengat pisang. Wow, sedapnya pengat pisang. Pengat pisang. Ni apa? Ikan bakar. Ikan bakar, lemper pisang, lemper kelapa, susu sayur. Untuk sarapan lah. Kalau untuk makan tengah hari, kita ada ikan bakar, kerai, cakap, kita ada kopi tanah, kita ada susu sayur, kita ada fruit platter, kita ada sagu bunga tulang, macam-macam lah. So, datang Thank you. Alright. Ikan bakar.
pokok-pokok yang digantung kat sini pun dia orang jual je sekarang. Tengok ni. Ada congkak permainan tradisional kat dalam ni. Dia main congkak kan. Boleh juga makan kat bawah ni kalau tempatnya penuh lah. Yang ni buayan tau guys. Cantik. Ni sana tu tadi kita masuk kan. Yang ni di tengah-tengah. Sana ni side baru masuk dan side di dalam benda ni. So cantik. Jom kita continue jalan. Cantik tangga dia. Oh, cantiknya. Oh, makin cantik lah tempat dia. Astagfirullahalazim. Cantik. Ni baru lagi. Baru nak start. So beautiful. Cantiknya guys. Dulu tak ada tau belakang ni. Dia tambah sikit dia tambah. Masya Allah. So beautiful. Assalamualaikum. Saya datang nak melawat sekejap boleh tak buat apa-apa. Masya Allah. Cantiknya. Cantiknya. Rumah dia ya Allah. Ada apa tau? Dengar tak? Tempat ni memang cantik lah ya Allah. Suka gila tempat ni. Sampai nak makan. Makan dah sampai ya. Boleh. Tapi kami okey je. Okey. Tak ganggu Ada ulam-ulam dengan sambal boleh ambil kat buffet ni? Kena ambil kat bawah. Okay, enjoy your lunch Thank you. Bye. Okay, ni kari ikan. Ni apa ni? Ikan masin. Oh, ikan masin. Ni telur dadah. Ni Kurma daging ni. Ayam cili. Ayam? Bawang putih ya. Tak tahu. Asam podeh Asam podeh. Ulam-ulaman ni free flow.
So sayur manis. Sayur bening. Sayur bening. Okay guys. Lepas tu yang orang lucu. Aku duduk mana? Sana. Okay. Oh. Kalau duduk sini ke aku duduk sini? Boleh, tak kisahlah weh. Boleh lah. Okey. Ni tengah pisang dia buat. Aduh, terbaik. Macam tu je nampak. Dia tukar-tukar position lain dekat rumah. Tahun 2025. Apa nama dia? Best dress jatuh kepada Fatih. Lagi kali. Saya menang dah bersungguh-sungguh untuk menang. Okey. Nak makyum, jadi makyum. Persembahan terbaik 2026 karaoke suara yang paling wow dalam tahun ini jatuh kepada wah, Aisyah. Pasal dia lah semua kena kacau. Sebab orang marah. Dah. Yang ini untuk kita punya macam macam untuk dalam melakukan sesuatu. Yes. Sungguhan seseorang tu yang telah berhempas pulas melakukan semuanya untuk saya. Untuk organizer Rosalia. Oh my god. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye.